Pasukan Harimau Melaya kita telah didenda oleh FIFA. Mesti korang dah tahu dengan berita tersebut memang sangat-sangat mengecewakan peminat bola sepak di Malaysia. Aku sebagai salah seorang peminat pasukan Harimau Melaya memang sangat-sangat sedih, memang sangat-sangat kecewa selepas aku mendengar berita tersebut. Korang pun tahu iaitu ke-7 pemain warisan kita telah didenda dan telah digantung selama 12 bulan iaitu 1 tahun. Oh yes, dalam video kali ini aku nak sembang sikit dengan berita iaitu pasukan Harimau Melaya kita telah di-ban ataupun telah didenda oleh FIFA. Okey, sebelum aku nak lanjut video ni lebih panjang, aku nak minta korang like, aku nak minta korang komen, yang paling penting korang subscribe video aku supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang guys. Apa tunggu lagi, layan video habis dan check it out. Pasukan Harimau Melaya kita telah didenda oleh FIFA. Memang berita ini memang mengejutkan ke semua peminat bola sepak tanah air, termasuk aku guys. Aku memang sangat-sangat sedih selepas mendengar berita tersebut iaitu pasukan ataupun FAM telah didenda oleh FIFA berkenaan iaitu pemalsuan dokumen pemain warisan. Bukan satu, bukan dua guys, tetapi ke-7 pemain warisan iaitu Facundo Garcés, Holgado, João Figueiredo, Emmanuel Machuca, Palmeiro dan ke-7 pemain tersebut memang prestasi sekarang memang sangat-sangat bagus dan bermain sangat-sangat baik di pasukan Harimau Melaya semasa menentang Vietnam di tempoh hari. Tetapi sangat-sangat mengejutkan pada hari semalam iaitu FIFA telah mengeluarkan satu statement iaitu pihak FIFA telah memberi tindakan tata tertib iaitu mendenda FAM sebanyak 1.8 juta dan ke-7 pemain warisan kita pula telah digantung dan telah didenda sebanyak 10,000 dan digantung serta-merta di aksi bola sepak selama 1 tahun. Sekiranya berlaku dengan gantungan tersebut memang akan menurunkan prestasi ke semua pemain warisan kita. Contohnya Emmanuel Machuca yang masih muda dan Facundo Garcés yang bermain di La Liga sekarang iaitu di Alaves dan beliau semestinya digantung, dan Holgado pula bermain di Colombia semesti juga digantung selama 12 bulan. Aku harap perkara ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin untuk mencuci nama pasukan Harimau Melaya. Sekiranya benda ini betul-betul berlaku, memang betul-betul sahih iaitu pemalsuan dokumen, aku sebagai peminat bola sepak di Malaysia akan kecewa dengan tindakan tersebut, dengan pemalsuan dokumen yang tidak sepatutnya berlaku di pasukan Harimau Melaya. Kita pun tahu memang kita dah lama tunggu pemain warisan semenjak 2 tahun, 3 tahun dan akhirnya kita dapat pemain berkualiti iaitu Facundo Garcés, Emmanuel Machuca dan Holgado. Dan apabila kita dah dapat pemain tersebut, kita telah didenda pula oleh FIFA. Aku dah tanya korang, apa pendapat korang selepas melihat satu statement yang dibagi oleh FIFA iaitu FAM dan pasukan Harimau Melaya kita telah didenda untuk pemalsuan dokumen pemain warisan. Aku nak korang bagi pendapat korang dekat bawah di ruang komen supaya aku dapat korang rasa, dapat tahu apa yang korang rasa, dapat tahu apa yang korang nak cakap dekat ruang komen dekat bawah. Aku harap perkara tersebut ialah satu salah faham di tiga pihak ataupun kedua-dua pihak iaitu FIFA dengan Harimau Melaya. Walaupun ada pihak yang ketiga nanti, aku harap pihak ketiga memberi kerjasama atas kes ini untuk menyelesaikan
isu tersebut dengan bersih, dengan telus pada masa akan datang. Dan pada masa kini, FAM telah memberi ataupun telah menghantar satu rayuan untuk FIFA untuk kemukakan iaitu pemain warisan kita bukan ialah dokumen palsu ataupun bukan mendatangkan pemain ilegal ke dalam pasukan Harimau Melaya kita. Aku harap dengan rayuan FAM nanti akan memberi sinar baru ke atas pasukan Harimau Melaya. Kesemua peminat bola sepak di Malaysia akan menunggu berita yang baik dari FAM. Aku pun mengharapkan berita yang baik dan aku bersedia juga berita buruk yang akan datang, guys. Oh guys, itu saja video aku kali ini. Korang suka dengan video aku, korang boleh like, korang boleh komen dan korang boleh subscribe di bawah dan assalamualaikum.